Kalau katakan dia nak buka Facebook atau sebagainya kan, dia sepatutnya ada IC. Daripada IC tu kita boleh tahu dah berapa umur dia. Kad pengenalan kan, daripada situ. Jadi sepatutnya penguatkuasaan, bila dia tak boleh gunakan, walaupun mungkin dia guna muka orang lain, nama orang lain, tapi biasalah bila Facebook ke TikTok ke, dia boleh tahu nama samaran. Kalau dia taruh nombor, sebarang nombor pun, orang bukan boleh cek, tak boleh tahu kan. Sebab dia boleh, benda-benda tu terlalu umum dan benda tu terbuka begitu. Bukan mudah lah. Maknanya SKMM nak mengendalikan benda-benda tu. Tapi kalau kita tak usahakan, tak boleh pula kan. Kalau ada peraturan, ada undang-undang, dan jika tertangkap benda-benda yang di bawah umur tadi dah buat, jangan kita takut nak ambil tindakan. Contoh yang paling mudah, bila orang pakai IC untuk beli minyak subsidi, tiba-tiba dalam seminggu dia dah pakai 300 liter. Seminggu 300 liter, sedangkan dia duduk kampung bawa motor. Mana bagi duit? Jadi kita boleh simak macam tu lah. Penguatkuasaan ni datangnya daripada undang-undang. Itu antaranya. Yang kedua, dalam masyarakat kita ni, kita kena tanamkan balik. Bila orang tegur anak kita, kita sepatutnya ucapkan terima kasih. Dia memaklumkan tentang salah laku anak kita. Dan kita pula yang menegur ni pun kena cara. Selalunya orang yang menegur ni seolah-olahnya nak tunjuk yang dia tu hebat, yang dia tu lebih baik. Itu tak kena. Menegur tu dalam arti kata kita nak menasihat. Bukan kita nak tunjuk kita paling baik, kita paling pandai, bukan. Yang mendengar teguran itu pula, dia merasakan terima kasih. Kerana apa? Kerana dia dapat perkara-perkara yang sewajarnya tak dilakukan oleh pihak dia ataupun anak-anak dia. Jadi ini antara perkara yang pada saya sangat baiklah.